Sebab apa dinamakan surah Fatihah tu dikenali juga dengan as-sifat? Sebab apa? Sebabnya ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ad-Darimi daripada Abi Sa'id secara marfu' katakan Fatihatul Kitabi Shifaun. Bermula pembukaan kitab tu Shifaun adalah penawar min kulli summin, daripada bagi tiap-tiap daripada tiap-tiap summin, daripada tiap-tiap racun ataupun penyakit tu. Maksudnya Fatihah tu setiap iaitu ubat penawar bagi tiap-tiap penyakit. Tiap-tiap penyakit maksudnya apa? Penyakit dalam lah, penyakit dalam tiap-tiap ubat. Penyakit batiniah dalam tu. Kalau zahiriah dia kena pergi ambil ubat lah. Kalau secara batiniah inilah tiap-tiap penyakit batiniah, ubat dia ke apa? Iaitu penawar dia surah Fatihah antara dia. Surah Fatihah iaitu surah Fatihah penawar dia. Faham tak faham? Assalamualaikum.